Bila korang tengok ni, dah macam kita nak makan nestem. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Muan Buban Channel. Dugu-dugu-du. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni nak makan ni dia super bubur ataupun bubur instant lah daripada Indonesia. Ni dia, aku beli sangat murah je dekat beg kuning. Tak sampai RM2 satu paket ni. Satu paket atas ni lah. Satu paket tak sampai RM2. So aku beli dua. Sebab sangat murah, tak sampai RM2, aku belilah banyak. So dia ada macam-macam pizza. Ada pizza yang ni yang aku makan, ada kuah kari, dia ada pizza ayam, ada pizza abon, aku tak ingat. So nanti kalau kau nak tahu, kau kena beli dekat beg kuning. Tu ada macam-macam pizza. So hari ni kita akan review ni dulu. Kita akan makan yang pizza kuah kari. So tak nak buang masa lagi, jom kita akan review bubur instant ni, macam mana rasa dia sedap ke tak. So aku rasa ni bubur dia, kita tuang dulu. So aku letak dua, baru nampak banyak sikit. So kita campurkanlah dengan pencah-pencah lain. Kita gaul dulu. Bila korang tengok ni, dah macam kita nak makan nestem. So ni tekstur dia, dah macam nestem dah. So, kalau macam kau nak lebih kuah, kau kena letak air banyak sikit lah. Ni baru kita plating dengan letak kerupuk morning. So dia tu macam doa dulu. Sedap. Ni kalau korang tengah lapar waktu malam, bolehlah korang beli bubur instant ni, memang sangat sedap. Tak sampai RM2 pun benda ni. So kalau korang nak beli, boleh tekan beg kuning aku. Aku dah makan dah, memang rasa sangat sedap. Ni kalau korang makan pada waktu malam, tanda korang lapar tu, memang kena lah. Sedap, kat kuah dia, memang menyelerakan lah. So harga dia memang sangat murah bagi aku, berbaloi untuk korang beli. Walaupun harga dia bawah RM2, and rasa dia sangat sedap. So aku dah makan dah, memang rasa sangat sedap. Bukan sedap sangat yang kata wow lah, memang ada rasa lah, rasa masing-masing tu ada. Dan kalau makan pada waktu malam, memang betul boleh mengenyangkan. And cuma bagi aku lah, dia kan kata bubur ni perisa kuah kari kan, tapi aku rasa kari dia tak wow sangat, tak cik sangat. Dia macam kosong sikit rasa dia. Tapi untuk rasa kenyang tu boleh lah. Kalau untuk rasa macam sedap, rasa macam Maggi kari tu macam kurang sikit. Tapi untuk korang makan pada waktu malam, memang sangat okey lah aku rasa. Sebab kalau makan waktu malam kan, kita nak balik yang simple and mengenyangkan. Aku rasa ni memang sangat sesuai. So aku rasa setakat ni konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh, bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau sedap